kawan-kawan? Kawan-kawan tengah buat apa tu? Kalau kawan-kawan tak ada buat apa-apa, jom join kami, Kis dan Cifa, explore bersama Kampung Girls. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe and click the notification bell. Bye! Hari ni saya nak buat apa? Saya nak memasak. Tak saya nak masak apa? Saya nak masak pancake. Saya suka pancake. Pancake favourite saya. Dan pancake ni untuk breakfast. Jom! Oh kawan-kawan, sebelum tu kita kena basuh tangan dulu. Saya lupa nak basuh tangan. Kawan-kawan pun kena basuh tangan. Kalau tak bersih tangan. Okey lah. Ya. Kita kena ambil tisu. Cepat. Untuk buat pancake, kita perlu bahan-bahannya. Inilah bahan dia. Jadi bahan-bahannya kita perlukan tepung pancake, tapi saya buat separuh je. Ini minyak sayuran 25 ml. Kita perlukan air 350 ml dan kita perlukan sebiji telur. Okey. Jom kita start. Kita buka. Boleh berdiri. Okeylah. Kita perlukan gunting. Hati-hati tau, takut terkena tangan. Okey. Jom kita letak. Okey dah. Kita perlu banyak ni je. Kalau saya lah. Okay. Kita kena pecahkan telur. Okey, lepas tu kita letak air. Wow. Okey, dan minyak
sayuran lupa pula. Sekali kita perlukan minyak sayuran 25 ml. Jadi saya kena ambil yang banyak. Saya letak setengah sahaja. Hati-hati. Kita kena tutup. Pasti kita letak. Okay. Nak tumpah pula. Okay. Dan kacau. Kena kacau sampai yang tempat-tempatnya hancur tau. Yang macam ketel-ketel. Nak try bau lah. Sedapnya bau dia. Adonan dia dah siap. Kita kena tengok tepung dia. Tepung dia dah sebati dengan air. Lepas tu adonan dia pun dah nampak cantik. Jadi kita dah boleh masak. Kita masak. Okey kawan-kawan, panaskan pan dulu. Lepas tu saya nak letak butter supaya pancake ni tak melekat kat pan ni. Panas, hati-hati. Tengok tu berasak lah. Wow. Ingat, pastikan ada ibu bapa yang mengawasi tau. Takut terkena panas, bahaya. Kuali pun dah nampak macam okey. Jadi saya dah boleh masak. Oh, panas. Kawan-kawan, dia letak adonan kat pan. Tunggu sampai buih-buih muncul. Buih belum muncul sangat lagi, jadi jangan angkat. Tunggu dulu. Buih-buih baru muncul sikit, tapi belum muncul banyak lagi, jadi jangan flip lagi. Ini dah muncul dah buih-buih, tapi kena tunggu sikit lagi, baru boleh flip. Wah, dah banyak lah, jom kita flip kan. Jom saya tengok. Dah boleh flip lah. Flip. 1, 2, 3. Wah, cantiknya. Dah siap. Tapi belum siap lagi sebab kita nak letak butter dulu. Oi. Wow. Okey. Pasti kita letak sirap pula. Kena cepat-cepat, nanti butter ni cair. Okey. Saya ada 2 jenis sirap. Nak sirap yang mana Dua-dua sedap. Letak dua-dua lah. First kita letak ni.
Okey, itu kita letak. Ya. Dah, tiga. Sedapnya. Okey, kita letak blueberry punya pula. Letak bata balik. Okey, dah siap. Kita nak letak hiasannya. Tada! Dah siap. Inilah hasil dia. Rosa.